Siapa kereta dia ada macam ni? Berpeta sana, berpeta sini, anak makan. Ini tak tahulah. Ini anak makan terpelanting agaknya kan. Ni lagi tengok. Tengok sini, tengok sini, tengok sini. Ini semua gara-gara anak kita makan dalam kereta. Kadang-kadang nak larang tak boleh sebab time tu lagi sekolah. Makan dalam kereta lah baru sempat. Kalau makan kat rumah memang tak sempat kan. So, anda boleh cuba sabun badan makeover Kak Ferry ni. Okay, ni formula baru yang 13 kali kuat untuk bersihkan ni. Okay, kalian boleh bancuh pekat-pekat. Terus dab kat sini. Nak berus boleh ataupun kalau tak nak berus pun guna kain lap balik. Berus, tak paste kat sini. Lepas tu guna kain basah. Lap gosok sikit ataupun guna dua kain lah. Satu kain basah lembap untuk hilangkan kotoran. Satu lagi kain untuk bilas balik kotoran. Ataupun kalian boleh guna berus juga sebagai, tapi kadang-kadang ada seat kereta yang tak boleh guna berus kan. Tapi yang ni memang boleh guna. Ini kalau perasaan sini kan kotor kan. Sini bersih kan. Ini adalah hasil kita dah guna sabun badan makeover. Kak Ferry rasa tahun 2025. Dah setahun. Dah setahun. Kita boleh panggil owner kereta tu dah setahun. Ni yang belah sini bersih. So, asalnya kat sini boleh tengok video sebelum ni. Kat sini dia peta juga. Ini yang ini kita buat sikit. So kereta ni owner kata dah berpuluh tahun. Standard lah macam ni. Tapi boleh bersih balik guna sabun dan makeover kita. Yang paling penting sekarang kita ada formula baru yang 13 kali ganda lagi kuat. So kalau kacau ni insyaAllah senang, kacang je boleh bersihkan. So siapa ada kata macam ni, cepat add to cart sekarang. Seriously memang boleh bersih. Money back warranty.